Tingkatan 5 bab 1 ubahan. Diberi P berubah secara songsang dengan Q jika P adalah 2 dan Q adalah 7. Maka kita perlu tuliskan hubungan. Okey, hubungan P berubah secara songsang ialah P berubah secara songsang dengan 1 per Q. Okey, apabila kita sudah tulis hubungan, maka kita bentukkan persamaan. Persamaannya adalah P sama dengan K per Q. Boleh? Okey. Di mana nilai-nilainya adalah P sama dengan 2, Q sama dengan 7. Seterusnya, kita gantikan sahaja nilai P dan nilai Q, iaitu 2 sama dengan K per 7. Okey, di mana dekat sini kita boleh tahu nilai K kita adalah K sama dengan 2 darab 7 akan dapat 14. Seterusnya kita tuliskan balik persamaannya, iaitu P sama dengan 14 per Q. Okay. Seterusnya soalan dia suruh mencari nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Persamaan yang kita dapat adalah P sama dengan 14 per Q, di mana dia suruh kita mencari nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Okey, apakah nilai P-nya? Jadi P sama dengan 14 per dengan nilai Q adalah 1.6, maka nilai P-nya adalah 8.75. Itu sahaja.